ini dikenali sebagai Pulau Pinang. Pulau Pinang tidak perlu lagi diperkenalkan untuk rakyat Malaysia sendiri, kerana inilah dia tempat percutian yang paling terkenal yang terletak di utara Malaysia. Pulau Pinang menjadi pintu masuk utama untuk para pedagang yang datang daripada arah barat menuju ke timur dan juga sebaliknya. Sehingga kini bukan sekadar pedagang yang datang di sini, para pelancong tempatan, para pelancong luar negara, malah dari seluruh dunia datang berkunjung ke Pulau Pinang. Hop on hop off bus ni bagi saya adalah cara paling pantas kalau kita nak melihat sekitar bandar Penang. Sebab saya pun tak banyak masa sangat kat Penang ni, so ini adalah percutian singkat saya. Jadi sebab tu saya memilih hop on hop off ni. Apa yang suka tentang Penang hop on hop off ni kan sebenarnya, kita bukan saja dapat menikmati pemandangan sambil berjalan, tak penat kan, tetapi selain itu ada orang tukang memberikan informasi nampak atas tu. Jadi sepanjang perjalanan kita tu, kita boleh dengar berbagai jenis informasi diberitahu. Georgetown, ibu negeri untuk Pulau Pinang. Bandar ini mendapat keiktifan daripada UNESCO sebagai tapak warisan dunia selain daripada Melaka. Inilah pusat untuk para pelancong dunia datang untuk mencari makanan, pusat pendapat yang murah dan juga seni bina bangunan lama. Di tengah-tengah bandar Georgetown adanya satu jalan raya utama yang dipanggil Lebur Suria. Di sepanjang Lebur Suria ada lorong-lorong kecil yang menempatkan rumah tempat murah dan juga hostel-hostel untuk backpackers. Untuk bersesiar di bandar Georgetown sangat mudah. Kita nak berjalan kaki boleh, nak sewa basikal boleh, nak naik motosikal juga ada disewakan. Tapi disebabkan cuaca yang panas, menyebabkan kaki kita suka kering. Kasih cendol original satu. Okey. Makan sini, makan sini. Cendol asalnya diasaskan oleh Tan Teck Puang pada tahun 1936, yang mana beliau ini membantu keluarganya untuk meneruskan kehidupan. Terbukti sehingga ke hari ini generasi-generasi anaknya masih meneruskan perniagaan di tempat yang sama, iaitu di Lebur Bakery. Terima kasih. Ini Rod famous cendol keju. Ni cantiknya ni. Daripada awal 1930-an dah berniaga sangat sungguh sekejap. Nama tu lain cantik. Kita duduk makan. Sebagai seorang pengembara, bagi saya ini sangat baloi dan sedap. Cendol yang asli ni, dia punya campuran dia tempoi lah, biasa lah. Dia ada ais yang telah dipisah, lepas tu ada ni cendol yang hijau tu, lepas tu ada kacang merah dengan gula merah, dicampur semua, kena gaul, makan. Baik. Dekat kawasan ni bukan semata-mata menjual cendol sahaja. Contohnya ada rojak, asam laksa dan juga char kway teow. Dekat Penang Road ni saja, tak payah jalan jauh-jauh kalau nak cari makanan. Selain daripada cendol Teochew tu, dia ada laksa, ada rojak. Tapi yang ni kita cuba ni, char kway teow yang dimasak dengan tangan kiri. Left handed, tengok angkat tangan kiri. Sama saya kan, tidak. Terima kasih. Thank you very much. Ini dia char kway teow Penang Road. Makan dengan kombinasi Teochew cendol. Semua bagi sedap. Jangan risau, harga murah. Cakap pasal Penang, tak salah kalau kita tak singgah di Penang Street Art. Di sinilah terletaknya semua karya-karya seni jalanan. Sepanjang saya berjalan, banyak sangat karya-karya yang menarik lagi tu. Tetapi satu karya yang menarik perhatian ini adalah karya daripada Ernest Zakarian, iaitu apa lagi, budak naik basikal tu. Jadi saya takkan lepas peluang, saya tak naik kawasan. Susah lah, tak nampak. Okey. Mamu boleh tangkap gambar set tak untuk saya? Boleh, okey, terima kasih. Penang Street Art ni sebenarnya memang besar dan sebenarnya saya tak habis lagi explore semua kawasan-kawasan ataupun jalan-jalan karya seni ni. Dekat sini banyak juga terdapat kafe-kafe untuk rehat, makan dan juga minum.
pasal lukisan yang terdapat di bangunan-bangunan di Bandar Rajasthan ni, ada lukisan yang dibuat oleh artis luar negara dan ada lukisan yang dibuat oleh artis tempatan. Tapi ada satu lagi, seni mural yang dibuat daripada besi. Jadi bagi saya, selain daripada mencari makanan-makanan yang enak di Pulau Pinang dan juga aktiviti-aktiviti yang menarik di sekitar Bandar Rajasthan ini, aktiviti mencari seni mural juga adalah satu aktiviti yang sangat sesuai untuk anda semua yang bakal berkunjung ke Pulau Pinang satu hari nanti. Apa salahnya untuk anda mencuba?